Assalamualaikum dan salam sejahtera. So untuk topik hari ini saya akan terangkan lebih lanjut tentang type price action dan juga contraction. So type price action ni memang penting lah. Sebab kita kena faham bila dalam market ni first kali dia akan ada kenaikan. Kenaikan. Lepas tu akan ada orang take profit. So dia akan ada berlakunya pullback. Bila orang take profit, dia akan harga jatuh lah. Bila ramai seller, harga akan jatuh. Lepas tu you kena faham dekat sini, dekat area sini akan jadi resistance area kan. Resistance area. So pullback trader dia akan target kat sini ada tempat aku nak take profit. So contohnya swing ni daripada high ni ke low ni contohnya 30%. 30%. Contoh ni 30%. So pullback trader pun dia target 30%. Okey lah, aku dapat 20% cukup ni kot. So dia pun ramai beli. Pullback trader pun ramai beli. Beli. Ni nak dekat resistance dah. Jual lah. Jual lagi. Harga pun jatuh balik. So kat sini pun contoh 20%. 20%. So pullback trader pun masuk balik. Boleh masuk balik ni. Dah dekat support ni. Masuk balik. Masuk. Ni dia punya resistance baru lah. Resistance dia target dia punya profit. Take profit dia 20%. Contoh. Naik. Dah achieve lah aku punya profit ni. So jatuh balik. So kat mana type price action ni? Contoh bila kita masuk, bila harga naik, dia naik, turun. So that's why kita boleh lukis apa trend line tu. Sebab dia punya, maksudnya seller tu, pullback ni disebabkan oleh seller. So seller tu dia dah berkurang dah. Maksudnya seller tu dah penat dah. That's why dia akan jadi dekat ujung-ujung ni. Dia akan jadi tight. Selalunya contoh ni height dia, ni height sebelum dia, so ni low selepas dia. So percentage dia dah berkurang. So dia akan jadi macam ni lah. Ni 30%. Dia dah jadi berkurang. So ni 15%. So yang ni jadi 8%. Itu adalah konsep type price action dan contraction. Sebab kenapa kita nak masuk dekat contraction ni? Sebab kena faham, bila contraction maksudnya seller dah berkurang. Bila seller dah berkurang, so that's dekat sini kita panggil area di mana resistance tu dah berkurang. Bila resistance berkurang, seller dah lemah. Resistance ni sebab apa? Konsep asas dia sebab ramai seller. So resistance berkurang. So bila resistance ni pun berkurang, volume masuk je, ada demand masuk je. So senang untuk volume masuk. Even small volume pun dah boleh push harga. Volume masuk sikit pun dah boleh push harga. That's why dekat contraction area ni, kita tahu yang risk kita dah berkurang. Macam mana kita nak tengok guna moving average? Moving average dah start
Okay, contoh ni moving average 20 atau ni moving average 50. Ini moving average 10. So dia dekat, bila type price action ni selalunya tiga moving average ni 10, 20, 50 ni dah rapat antara satu sama lain. So bila dia price dia markup, moving average ni pun moving average ni pun berkembang. Dia berkembang macam ni. Contoh macam ni. So dia berkembang. Dekat area sini kita nak masuk. Dekat area yang tak berapa jauh lagi dia punya moving average ni. Kita tak nak yang dah masuk, yang dah terlampau, dia punya ni dah terlampau jauh moving average dia. So ini dia punya konsep dia. Saya nak fahamkan konsep dulu. So nanti boleh tunjuk contoh. So type price action tu, dia punya percentage dah berkurang daripada sebelum ni. Sebab bila type price action ni, you kena fikir dari segi trader, pullback trader. Kalau 8% tak berbala dia nak masuk kan. Contoh dia nak masuk sini, dia tahu target dia 30%. Kalau dia masuk sini 20%. So dekat sini dia tahu tak berbala dia nak masuk. Sebab dekat sini height dia 8% je. So tak berbala dia nak masuk. So kat area sini kita panggil, kita boleh standby lah. Tempat kita boleh standby, kita nak monitor. So once dia breakout je, kita set alert siap-siap. Dalam trading view kita set alert. So kita terus buy. Itu cara kita nak timing the market. Kita nak tengok dekat area yang tight macam ni. Sebelum pattern tu breakout, kita nak monitor. So once dia breakout, ada confirmation yang dia breakout, so kita buy lah. Itu adalah konsep type price action dan contraction. So dia punya percentage height ke low dia, daripada height sebelum ni ke low selepas tu, dia contoh sini ke sini adalah 30%. Lepas tu dia punya moving average rapat. Itu adalah cara kita nak tengok type price action ataupun contraction lah. So konsep di dalam trading ni senang je. Yelah, dari segi konsep lah. Bukan nak cakap trading tu senang tak. Tapi dari segi konsep dia, first kita tengok ada demand. Kita panggil explosion. And then kedua, kita tengok correction. Dan ketiga, kita tengok continuation. So cara kita tengok, mula-mula ada kenaikan harga. So volume ada demand. And then kita masuk dekat contraction tempat kita nak monitor untuk kita masuk. So continuation tempat kita nak ride. So dia punya konsep asas dia, find explosion, maksudnya ada volume besar macam ni. So ada uptrend. And then kita nak execute kita nak trade dekat contraction. And then kita nak ride the continuation. Itu adalah konsep asas type price action. So nanti saya akan tunjuk contoh. Dalam sebelum-sebelum ni pun saya ada review counter, revenue semua tu apa. So boleh tengok juga lah. Tapi lepas ni saya akan tunjuk contoh lebih jelas lah macam mana type price action ni. Okay, that's all for me. Thank you so much. Assalamualaikum.